Alah, bulan ni tinggal RM10 je. Tapi aku nak beli kasut baru tu. Kasut tu dah lawa. Macam mana Oh, kan ada SPayLater. So, kalau aku beli hari ni, bayar kemudian. Senang hidup. Cantik juga. Ni kalau aku pakai ni, confirm cantik. Weh Hani, kau buat apa ni? Beli barang lagi ke? Dah banyak kot barang kau. Relax lah weh. Aku pakai SPayLater. Aku beli bulan ni, bayar bulan depan. Tapi bulan lepas kau cakap benda yang sama juga. Alah, kau tengok ni. Ni cuba kau tengok ni. Aku beli semua barang ni. Aku beli bulan ni, tapi aku bayar bulan depan. Senang kan? Memanglah senang sekarang. Sengsaranya kemudian. Aduh, ni juga duit dia. Kenapa kau ni? Weh Windy, aku dah start kena bayar SPayLater weh, 300. Tapi kat tangan aku ada RM50 je sekarang ni. Macam mana Kan aku dah cakap, entah-entah lepas ni kalau kau nak beli nasi lemak pun kau guna SPayLater juga kan? Dah lah, aku nak pergi. Bye. Windy, tolonglah aku. Weh, asal tak boleh login ni? Tak boleh tekan ni. Set keluar warning lagi. Kenapa ni? Kenapa aku tak boleh masuk akaun Shopee ni? Kena blacklist ke? Macam mana ni? Kau tahu kenapa jadi macam ni? Kau tahu tak? Ni semua sebab kau tak bayar hutang aku. Bayar hutang aku! Maafkan aku! Wah, mimpi rupanya. Okay, jangan jadi macam Hani tadi kawan-kawan. SPayLater ni wujud untuk bantu kita bila kita betul-betul perlu. Bukan untuk jadi kehendak kita untuk membeli sesuatu yang tak penting. Pembayaran akan datang ni lah yang dinamakan hutang. Makin banyak korang guna, makin bertambahlah beban korang. Jangan bebankan diri tanpa sebab ya kawan-kawan. Guna jika perlu, bukan ikut kehendak semata-mata.